Pernah tak anda cuba sampaikan semula cerita kawan anda, tapi anda guna ayat sendiri? Maksudnya sama, tapi perkataannya mungkin lain sikit. Mungkin sebab anda terlupa satu dua perkataan, jadi anda ganti je dengan yang lebih kurang sama, kan? Sekarang, cuba bayangkan. Kalau cerita tu bukan cerita kawan anda, tapi ia adalah sumber kedua perundangan dalam sebuah tamadun. Adakah lebih kurang sama tu dah cukup? Selamat datang. Hari ini, kita akan selami satu perdebatan intelektual yang sangat penting dalam pengajian Islam berdasarkan himpunan bahan akademik yang anda kongsikan. Soalannya nampak macam mudah je. Bila meriwayatkan hadis, adakah ia mesti disampaikan perkataan demi perkataan atau bolehkah ia disampaikan melalui makna sahaja? Dan ini bukan sekadar perbincangan teknikal untuk ahli akademik semata-mata. Ia sentuh isu yang sangat asas. Isu tentang pemeliharaan, kebolehpercayaan dan macam mana ilmu itu sendiri disebarkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Terutamanya dalam dunia yang bergantung pada ingatan kan, sebelum ada buku bercetak macam sekarang. Jadi misi kita hari ini, kita nak cuba faham logik di sebalik kedua-dua pendirian ni dan kenapa ia begitu penting. Okey, jadi jom kita mulakan. Dari sumber-sumber yang kita ada ni, nampaknya para ulama' terbahagi kepada dua kem utama. Kem yang pertama, mereka ni sangat tegas, sangat puritan. Hadis mesti diriwayatkan secara bil lafz, perkataan demi perkataan. Tiada tokok tambah, tiada perubahan. Betul. Mereka ni sangat risau kalau ada sebarang perubahan, walaupun nampak kecil. Sebab bagi mereka, perubahan kecil pun boleh ubah maksud asal atau hilangkan nuansa bahasa yang penting. Golongan ini termasuklah tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Sirin dan sebahagian ahli hadis terkemuka. Prinsip mereka, pemeliharaan yang paling ketat. Maksudnya, kalau terlupa satu perkataan pun lebih baik jangan riwayatkan langsung. Macam tu ke? Itulah pendirian ideal mereka. Sebab risiko mengubah kata-kata Nabi tu bagi mereka terlalu besar untuk diterima. Tapi kan sumber-sumber ni menyatakan kem ni sebenarnya adalah golongan minoriti. Majoriti ulama' dan ahli fiqh pula berada di kem kedua yang kata meriwayatkan hadis secara makna atau bimakna dibenarkan. Ini pada saya agak mengejutkan. Ya, dan perkataan dibenarkan tu kena datang dengan satu penekanan yang sangat besar. Kebenaran ini datang dengan syarat-syarat yang sangat-sangat ketat. Ia bukan satu lesen untuk ubah sesuka hati. Okey, apa contoh syarat-syarat ketat tu? Senang cerita, anda mesti seorang yang betul-betul alim dalam selok-belok bahasa Arab. Kena faham perkataan mana yang sinonim sepenuhnya, mana yang tak. Apa yang boleh ubah hukum, apa yang tak. Dan yang paling penting, anda kena betul-betul yakin yang makna anda sampaikan tu 100% sama. Jadi ia satu kemudahan bersyarat, bukan kebebasan mutlak. Syarat-syarat yang begitu ketat, ia hampir macam melarang secara tak langsung, kan? Ini buat saya terfikir, kalau majoriti membenarkannya dengan syarat macam ni, mesti golongan yang menolak tu ada hujah yang sangat-sangat kuat. Apa asas hujah mereka sebenarnya? Hujah mereka memang sangat kukuh. Salah satu yang paling utama ialah sabda Nabi sendiri. Semoga Allah menceriakan wajah seseorang yang mendengar kata-kataku, lalu menyampaikannya sebagaimana yang dia dengar. Perkataan sebagaimana tu, itulah hujah utama mereka. Okey, bahagian ni yang buat saya betul-betul berfikir, kenapa penekanan pada sebagaimana tu penting sangat? Logik di sebaliknya sangat mendalam. Ia membayangkan satu senario. Mungkin orang yang dengar hadis tu masa tu, dia tak faham sepenuhnya semua lapisan makna. Tapi, kalau dia sampaikan secara tepat, perkataan demi perkataan, mungkin orang yang akan terima hadis tu nanti, yang lagi alim, dia boleh keluarkan hikmah dan hukum baru daripadanya. Wah, jadi ia bukan pasal ingatan je lah, tapi pasal memelihara potensi makna untuk generasi akan datang. Macam kita simpan data mentah untuk dianalisis oleh pakar pada masa depan. Tepat sekali. Kalau perkataan asal diubah, walaupun dengan niat baik, peluang tu akan hilang. Data tu dah diproses dan mungkin integritinya dah terjejas. Dalam sumber ni ada satu contoh yang sangat spesifik kan? Ya. Kisah sahabat Al-Bara' bin Azib yang diajar doa sebelum tidur tu. Boleh cerita sikit? Boleh. Nabi ajar dia satu doa yang ada ayat wa binabiyyika alladhi arsalta. Bila Al-Bara' ulang doa tu untuk hafal, dia tertukar perkataan nabiyyika tu kepada rasulika atau rasulmu.
Yang secara logiknya maknanya hampir sama kan, Nabi dan Rasul. Ya, nampak macam boleh diterima. Tapi Nabi terus betulkan dia. Baginda kata, tidak, katakanlah Nabimu yang engkau utus. Ini tunjukkan yang lafaz tepat tu sendiri ada kepentingannya. Mungkin sebab ia sebahagian daripada ibadah, macam bacaan dalam solat yang kita tak boleh ubah. Selain dalil layun ini, mereka ada hujah rasional juga kan? Tentang analogi telefon berkarat tu. Ya, dan ia analogi yang sangat berkesan. Cuba bayangkan kesan rantaian. Perawi A ubah sikit. Perawi B yang dengar dari A ubah sikit lagi. Lepas tu perawi C. Selepas beberapa generasi, riwayat yang sampai pada kita mungkin dah jauh sangat dari yang asal. Faham? Satu lagi, saya terbaca tentang Jawami Al-Kalim. Apa kaitan hujah ni? Itu satu lagi hujah yang kuat. Kata-kata Nabi ni dikenali sebagai Jawami Al-Kalim. Maksudnya, ayatnya ringkas tapi maknanya sangat padat dan mendalam. Ada keindahan sastra yang unik. Kalau diubah suai, keistimewaan dan kepadatan makna tu akan hilang. Baik, hujah-hujah mereka sangat meyakinkan. Ini bawa kita balik kepada persoalan asal. Kalau golongan lafaz ni, hujahnya begitu kuat, kenapa majoriti ulama masih benarkan? Walaupun dengan syarat ketat tu, mesti ada sebab-sebab praktikal yang sangat mendesak. Di sinilah kita kena tengok gambaran yang lebih besar, realiti penyebaran ilmu pada zaman itu. Kita kena ingat, pada zaman awal Islam, amalan tadwin atau penulisan hadis secara meluas belum berlaku lagi. Majoriti ilmu disebar melalui lisan dan hafalan. Jadi, semuanya bergantung pada ingatan 100%. Semuanya. Dan ini satu cabaran yang sangat besar. Walau sehebat mana pun ingatan seseorang, nak ingat hadis yang panjang, perkataan demi perkataan tu susah. Kalau riwayat secara makna, dilarang terus, bayangkan berapa banyak ilmu yang mungkin akan hilang. Sebab perawi yang jujur akan pilih untuk tak riwayatkan langsung, sebab takut terlupa 1-2 perkataan. Jadi, ia satu langkah pragmatik untuk selamatkan ilmu dari hilang terus. Itu sangat masuk akal. Sumber kita juga sebut satu faktor sosial yang menarik. Peranan ulama bukan Arab atau Mawali. Boleh huraikan sikit? Ini pemerhatian yang sangat tajam. Ada satu dialog terkenal antara Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan ulama besar Al-Zuhri. Khalifah tanya, siapa ulama terkemuka di Mekah? Al-Zuhri jawab, Atta' bin Abi Rabah. Khalifah tanya lagi, orang Arab atau Mawali? Al-Zuhri jawab, Mawali. Dan dialog ni berterusan untuk bandar-bandar lain juga kan? Betul. Untuk Yaman, Mesir, Syam, hampir semua jawapannya ulama dari kalangan Mawali. Fakta tu sendiri pun dah cukup mengejutkan. Ia tunjukkan betapa kosmopolitannya dunia ilmu Islam masa tu. Tapi apa kesannya pada perdebatan kita ni? Kesannya, walaupun mereka ni pakar dalam ilmu, genius dalam fikih dan hadis, Bahasa Arab bukan bahasa ibunda mereka. tepat sekali. Jadi kadang-kadang berlaku lain kesalahan kecil dalam tata bahasa atau sebutan. Ini meletakkan para ulama di satu persimpangan. Perlu ke kita kekalkan riwayat dengan kesilapan tata bahasa tu demi jaga lafaz asal? Ataupun kita patut betulkan demi menjaga makna yang betul? Perbincangan inilah yang secara tak langsung membuka pintu kepada keharusan mengubah lafaz demi makna. Menarik. Jadi realiti demografi ulama' itu sendiri jadi faktor. Sumber kita ada sebut juga faktor lain macam kerosakan manuskrip dan amalan taqti' al-hadis, memotong hadis. Adakah memotong hadis itu tak dikira sebagai satu bentuk pengolahan teks juga ke? Itu soalan yang sangat relevan. Amalan taqti'ul hadis ni, contohnya Imam Al-Bukhari, beliau selalu buat. Beliau akan ambil sebahagian je daripada hadis panjang yang relevan untuk satu bab fiqh dalam kitab sahihnya. Imam Muslim pula, dia lebih suka bawa hadis tu secara penuh. Jadi, walaupun ia bukan ubah perkataan, ia memang satu bentuk pengolahan teks untuk tujuan akademik. Ia tunjukkan interaksi dengan teks tu taklah sekaku yang kita sangka. Jadi bila kita dah tengok hujah kedua-dua belah pihak dan realiti praktikal zaman tu, macam mana perdebatan ni akhirnya selesai? Atau masih berterusan? Di sinilah ironinya. Seluruh perdebatan sengit yang kita bincangkan berjam-jam ni sebenarnya ada tarikh luput. Saat kitab-kitab hadis utama macam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim dan yang lain-lain selesai disusun dan dibukukan atau musanafat, para ulama' seolah-olah macam, baik, misi pemeliharaan telah selesai.
Maksudnya perdebatan tu tamat macam tu je? Secara praktikalnya, ya, para ulama' sebulat suara setuju. Selepas hadis-hadis ni dah dibukukan secara sistematik, tiada lagi kebenaran untuk riwayat secara makna daripada kitab-kitab ni. Pintu tu dah ditutup. Fasa keterbukaan yang didorong oleh keperluan hafalan tu dah berakhir. Teksnya dah tetap. Jadi untuk kita hari ini, maknanya apa? Kalau saya petik hadis dari buku, saya mesti petik perkataan demi perkataan. Tanpa soal lagi. Macam tu? Tepat sekali. Perdebatan ini adalah tentang proses transmisi lisan sebelum pembukuan. Hari ini, amanah kita adalah untuk memetiknya dengan tepat seperti yang tercatat. Ada satu lagi perkara kecil, tapi penting yang disebut dalam sumber kita. Tentang frasa atau seumpama sabdanya. Ya, au kamakal, ini menunjukkan satu tahap amanah ilmu yang luar biasa. Para perawi yang meriwayatkan secara makna sebab risau mereka mungkin tersilap walau sikit, mereka akan akhiri riwayat mereka dengan frasa tu. Ia macam letak satu nota kaki secara lisan lah. Ini pemahaman saya tentang maknanya. Mungkin bukan lafaz yang 100% tepat. Betul. Satu isyarat kejujuran kepada pendengar. Ia tunjukkan betapa besarnya tanggungjawab yang mereka pikul. Jadi, kesimpulannya, jelaslah isu riwayat hadis secara lafaz atau makna ni. Satu dilema yang sangat kompleks. Bukan hitam putih. Ia pertembungan antara usaha jaga kesucian wahyu dengan realiti keterbatasan manusia. Majoriti ulama akhirnya benarkan, tapi hanya untuk pakar, dengan syarat ketat, dan sebagai satu keperluan, bukan kemudahan. Dan kesimpulan paling penting untuk kita hari ini, selepas hadis dibukukan, perdebatan itu berakhir. Amanah kita sekarang ialah untuk memetiknya dengan tepat seperti yang tercatat. Sebelum kita berakhir, ini satu persoalan untuk anda fikirkan. Kalau para sarjana silam begitu teliti dan berhati-hati dalam menyampaikan maklumat, sehinggakan mereka berdebat tentang satu perkataan, bagaimanakah sepatutnya kita dalam zaman maklumat segera, tangkapan skrin dan petikan yang dipotong di luar konteks, melayan dan menyebarkan maklumat penting dalam hidup kita sendiri?